Abang Syuaib Okey bang, barang ni COD RM67. Barang RM100 kan? Nah, RM100. Bilang RM32 mengusir. Abang cibuk memang pakai tangan kanan ke? Kenapa kau ni? Tak adalah bang. Biasa kan pemberian jatuh kepada tangan kanan bukan tangan kiri. Tangan kanan aku kan pegang handphone ni. Okeylah, kalau macam tu saya bagi abang contoh. Apa? Contoh. Contoh apa? Contohnya untuk antara kesemua makanan ni, nasi Cikgu Su buat makanan moreh time bulan puasa, betul? Betul, bang. Kalau saya hidangkan untuk abang guna tangan kiri, apa perasaan abang? Marahlah Syul. Kalau saya suruhkan abang guna tangan kiri, apa perasaan abang? Oh, Syul. Nak dijadikan kebiasaan, tolong abang hidangkan makanan yang paling on top untuk nasi Cikgu Su ni. Okey bang, ini nasi kerabu royal bang. Kamu ya? Tak. Nak dijadikan kebiasaan, apa kata kau suruh aku pakai tangan kanan kau? Kalau nak dijadikan kebiasaan, cuba awak ambil yang tu. Ambil ni. Yang ni untuk apa? Start hari ni, siapa yang makan dan bungkus kat sini RM60 ke atas layak menyertai cabutan mentua kita. Okey bang. 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 Budak ni laju pula lagi. Aduh. Bang. 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 Laju sangat tu. Duit tu.